Kaki tangan kerajaan. Dah selalu ke bang mohon pembiayaan tapi kena reject? Ada masalah ke bang? Si Kris ke? Si TOS ke? SAA ke bang? AKPK ke bang? Alah, semua lah kan. Jangan risau ni bang. Koshare2u.my kan ada. Ada. Main ni bang, jom. Koshare2u.my bantu hampa semua ni bang. Tak perlu risau. Tak ada bayaran pun bang yang dikenakan. Semak kelaikan hampa sekarang. Free bang, free. Lagi pula ni bang hampa semua kan. Naufal Akhir ni kan dah lama dalam bidang ni bang. Lebih 15 tahun tau. Dia ni bang Head of Sales untuk Koshare2u.my ni bang. Dia lah bang. Dan for your information ni bang, Koshare Holding Berhad ni kan, mereka menawarkan pembiayaan peribadi ni bang khusus untuk staf kerajaan dan badan berkanun. Kaki tangan kerajaan saja tau. Kena faham? Lokasi dia pak? Dekat Kota Damansara Selangor bang. Satu je. Tak ada tempat lain. Tapi jangan risau ni bang. Boleh mohon online. Boleh. Dan jaminan perlindungan. InsyaAllah selamat. Tak ada penipuan. No scammer. Ya bang. Betul. Terbuka untuk staf kerajaan seluruh Malaysia ni bang. Tak kira lah bang. Dari Perlis sampai Johor pun bang. Boleh. Tak ada masalah. Sabah, Sarawak. Lagilah boleh bang. Boleh. Pantai Timur. Boleh. Semua boleh. Asalkan Malaysia. Produk mereka offer pula bang, mestilah Islamik dan kadar tetap. Dan sure ni bang, sure. Potongan pakai payslip. Sebab hak tu lah bang, yang ditetapkan oleh pekeliling kerajaan. Barulah bang, legit, sah, tepat, telus. So again, aku ulang ni bang, terbuka untuk staf kerajaan seluruh Malaysia. Tak kira lah hampa duduk mana pun bang, semua boleh. InsyaAllah ni bang, Koshare2u.my ada. Mereka akan bantu hampa semua. Selagi hampa layak, jangan risau. Memang lepas. Dan yang paling syok ni bang, insyaAllah, kelulusan tu bang, cuma dalam tempoh 3 hari bekerja. Bergantung pada kredit scoring hampa semua. Yang penting kelulusan tu bang, bukan tempoh dia. Yang penting lulus. Persoalannya bang, ada beza ke dengan ejen lain? Betul kan? Ramai ejen dekat luar tu bang, mereka tabuk benih janji manis bulan bintang ni bang. Sudah-sudahnya bang, Koshare2u.my juga yang hampa cari kan? Yalah, sebab mereka ni bang, cuma fokus pada produk koperasi saja ni bang. Tak ada hentam buta punya bang. Bang, banyak-banyak produk kan, lagi pening tau nak dapat kelulusan. Masa pun terbuang ni bang. Dah, hak ni bang, telus. Dan one more kena faham ni bang, pengalaman yang banyak dan tahu cara untuk uruskan pembiayaan, hak tu yang sangat-sangat penting ni bang. Barulah mudah pasal soal dokumen ke, kelulusan ke bang. Mereka expert. Yang penting, again, mereka bang tak suka tabuk janji manis. Tapi akhirnya bang kecewa. Kan? Abang, tunggu apa lagi ni bang? Hampa klik link, hampa terus kontak mereka. Now. Tak gitu bang.